Hai, apa khabar semua penonton? Saya Man. Nak buka puasa apa hari ni? Tak payah pening-pening lah. Jom ikut saya kita pergi Bazar Ramadan. Jom. Hai, selamat Hari Raya. Hai, enjoy nampak. Raya lambat lagi lah. Tak apalah, kepada anda semua, tak kira di mana juga anda berada, kepada umat Islam saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Okey, dalam program ni saya nak membawa anda ke lokasi-lokasi bazar Ramadan yang top-top je. Sambil-sambil tu mana tahu kita carilah juada-juada yang pelik-pelik, yang tak pelik, yang bukan-bukan, yang popular. Mana tahu dapat memberi anda idea untuk membuka puasa. Apa lagi? Jom kita ke bazar Ramadan yang pertama, ke Bangsa. Jom. Bazar Ramadan di Bangsa ni terletak di Jalan Telawi. Dulu lokasinya di sebelah sana. Sekarang ni diorang dah pindah lokasi dan sekarang ni nampak macam tak kurang sikit, dalam 110 kemah je lah. Lebih kurang je. Oh, nampak sedap tak? Siapa yang minat nasi kerabu ni tengok. Oh, macam-macam ada ni. Untuk satu set kalau dengan ayam sekali semua, campur nasi RM8. Akak bagi kopok. Dengar tu. Tapi nampak sedap. Saya hari ni nak try lain agak. Tapi nampak best kak, nampak best. Kita try lain dulu jom. Siapa yang nak berbuka dengan buah-buahan? Ni. Jambu air semua ada, ni jambu batu ada, tembikai ada. Selalu kita tengok roti jala je kan. Macam ni. Sekarang ni kita ada yang macam ni. Oh, panggil apa? Rojala mutabak. Rojabak. Rojabak. Roti jala campur mutabak. Bagus betul lah. Jom air. Apa bang? Ni air ni dah biasa tengok. Ni dah biasa tengok. Ni pun dah biasa. Ni air apa ni bang? Biru ni. Air? Air Blue Lemon. Orang kata bazar Ramadan ni macam-macam air kita jumpa bang Macam-macam color Color satu color macam ni. Yang color yang abang tak pernah jumpa color jengking, betul. Okey. Lepas ni hijau, kuning semua ada lah. Jom kita pergi cek tempat lain. Selain daripada juada-juada, dekat sini pun ada kurma. Kurma ni orang kata wajib kalau nak buka puasa. Kena telan satu bang. Tengok tu bang. Kalau anda nak tahu, kalau tiap-tiap Ramadan kita mesti jumpa kuih ni. Orang kata kuih apa ni bang? Tepung pelita. Dia kira macam mana ni? RM5 murah tu. Biasa tu. Kan? Daripada atas, bawah, tepi tak ada kuih lain. Kuih pelita je. Orang kata memang sedap lah. Memang special lah je Ya, Special 5 biji RM2. Siapa tak beli rugi lah. Orang kalau nak rasa lain sikit boleh datang ke sini. Tengok ni. Portugis grill fish. Rasa lain sikit lah daripada lain, nampak ni. Gambar-gambar dia dah sedap. Jom tengok ni. Meleleh halio bang. Berapa ringgit bang satu pinggan ni? Lauk saja RM6. Lauk saja RM6. Kalau campur nasi RM1. Mana RM7 lah. Kalau bawa daripada rumah nasi tu tak payah lah bayar. Tu dia. Dengan cencaluk Dengan cencaluk. Apa khabar? Apa khabar? Satu Malaysia. Bagus. Every day you come here? Every day this week I will come. This week every day From today first time. Okay. You like this mutabak? Motorbike. Mutabak good lah. Yeah, very good. Bagus. Sedap. Bagus. Tengok, bukan kata orang Malaysia je beli. Ni bos kita daripada luar negeri. Where you from sir? Bangsa. Dia hometown? London. From London datang beli mutabak ya. Oh, very sedap. Good. Sedapnya satu kali sedap. Tengok. Satu baris ni, inilah tempat mutabak yang paling special, yang paling popular yang Kak tu cakap tadi. Jom kita tanya bang, apa khabar bang? Apa khabar? Abang memang biasa ke makan bang mutabak Pak Din ni? Saya baru first time nak cuba sebab tengok ramai orang beratur mesti best. Selalu macam tu lah, bila beratur je mesti best, sanggup beratur panjang Tapi memang sebelum ni dah pernah datang sini dah beli? Saya ada selalu di sini. Macam Pak Din ni memang dah biasa lah. Pak Din ni memang famous lah. Okey, selamat menjamu selera Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Dah lama tunggu tadi, dah tak sabar dah. Orang kata sedap-sedap terpaksa potong queue. Tak nak macam mana kan? Tunggu je lah dia masak ni. Terima kasih banyak Dah dapat mutabak ni, apa lagi? Kita tunggu buka puasa je lah. Mana ni? Sana. Rasa letih juga nak berjalan ni pasal banyak sangat juadah dekat Bangsa ni.
tak tahu nak pilih mana satu. Tapi dekat sini, orang dekat sini kata yang best, ayam pecik lah. Memang boleh tahan lah. Apa kata, jom kita cari ayam pecik. Jom. Tak, inilah ayam pecik yang orang cakap sedap sangat ni. Sepanggang RM12, seketul RM6. Jadi saya ingat saya nak ambil seketul je lah dulu. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Kalau anda nak rasa ayam pecik, datang sini. Saya pun dah berjanggut ni. Berjanggut tunggu ayam pecik bangsa ni. Tengok ramai orang. Kalau macam ni lah, kalau anda tak pergi memang rugi lah. Tapi memang best. Ayam pecik ni nak try ni. Jom. Hai, kita bersama dengan Fazura dekat Bazar Ramadan Bangsa ni. Memang selalu datang sini ke? Saya ada kedai House of Doll di Jalan Telawi 3. So selalu jugalah. Dekat sini biasa makanan yang paling mencuit hati, yang dapat mencuit hati Fazura, makanan apa? Saya suka nasi biryani, nasi lemak, apa-apa nasi lah. Saya suka makan nasi. Tapi badan tak ada macam man pun. Itulah, ni banyak minum ais ni. Ya. Okey, lepas ni tak ada dah Tak ada minum ais. Selain daripada nasi, kuih-kuih. Saya suka soyabin juga. dia orang kata dekat sini ayam percik dengan murtabak paling king lah. Betul, paling king lah. Dah rasa dah? Belum rasa lagi, tapi saya dengar-dengar macam tu jugalah. Nak beli pun dah habis sekarang. Memang. So, sama-sama kita mencuba ya. Terima kasih. Selamat berbuka. Puasa. Kalau biasa makan nasi ayam gam ke, nasi kukus apa ni pun kita ada nasi tomato ayam berempah special. Special tak special bang? Special bang satu ni berapa bang? RM5.50. Tengok demi ayam punya lah besar. Daripada tadi tengok orang ramai je dekat sini, dia orang jual apa ni? Jom. Oh, jual kuih-kuih, macam-macam kuih ada. Oi, memang rambang mata lah. Tengok. Jom. Assalamualaikum bang. Sekejap bang, sebelum beli ni bang. Memang dah lama dah beli Raja Murtabak Raja Murtabak ni. Dah 2-3 tahun dah kat sini. Dah 2-3 tahun dah. Harga dia pernah naik ke bang? Rasa sama. 2-3 tahun pun harga sama juga. Memang sedap ke bang? Rasa dia sama. Isi dia semua terbaik Tengok dia punya janggut dah. Terbaik janggut dia tu. Okey bang, terima kasih bang. Air kelapa laut kembalikan tenaga anda. Kalau dah seharian tu berpuasa, mesti kena air kelapa laut, memang best lah. Berapa ringgit? RM5. Oh, yang besar ni RM5. Yang ni? RM3. Yang ni? RM2. Semua sekali RM5 lah. Kita dah sampai ke lokasi Bazar Ramadan Kampung Baru. Jadi orang kata Kampung Baru ni memang paling happening. Tapi yang paling happening sekali ialah bubur lambuk Masjid Jamek Kampung Baru. Apa lagi? Jom. Di masa bulan Ramadan. Dah jumpa pun, jom. Sinilah tempat dia orang proses bubur lambuk. Jom. Apabila inilah dia proses pembungkusan untuk edaran bubur lambuk ni. Inilah proses dia, nampak ni. Dekat belah sana lain, dekat belah sini lain. Sampai kering lah. Memang selama ni pun saya ambil je, saya tak pernah tengok. Ni baru pertama kali saya tengok dia orang bungkus. Kalau nak tengok dia orang masak ni waktu bungkus je. Waktu masak dia orang bermula daripada pukul 7 pagi sampai pukul 10 pagi bang. 3 jam lah lebih kurang. Waktu yang anda tengok ni adalah waktu untuk pembungkusan, untuk proses pengedaran lepas sembahyang asar nanti. Ni tengah belajar mengikat bubur ni. Ingatkan datang boleh tengok je, kena buat kerja pula. Tapi yang penting dapat join dengan abang-abang otai-otai kita ni bukan senang tau. Kalau nak tengok, inilah dia bubur lambuk Kampung Baru yang belum lagi dibungkus. Ini lah rupa dia. Tengok ni. Daun-daun semua ada ni. Semua dia punya rempah-rempah rata semua ada. Itu yang buatkan orang Kuala Lumpur ni gila-gila kan ni. Tengok. Lebih kurang 5,000 bang 5,000 bungkusan diedarkan setiap hari bang Selalunya berapa lama habis bang? Berapa lama dia jangka masa 5,000 bungkusan tu? Berapa lama jangka masa hayat dia? Setengah jam dah habis dah. Memang orang kata bubur lambuk Kampung Baru ni memang dapat sambutan.
Bukan kata tahun ni, tiap-tiap tahun. Ni dah berapa tahun dah kita kat sini, bang? Dah bertahun-tahun? Bertahun-tahun sudah. Tu lagu apa? Ahmad Jais tu. Inilah rupa dia setelah dibungkuskan bubur lambuk Kampung Baru. Nampak ni? Oh, bau pun sedap. Bubur ni diedarkan selepas sembahyang asar, jadi kena beratur panjang. Sebelum orang lain ambil, lebih baik saya ambil dulu. Takut kempunan. Lepas ni kita nak pergi tengok Bazar Ramadan Kampung Baru. Apa lagi, jom. Cukup ni 3. Dekat Kampung Baru ni kita ada beberapa Bazar Ramadan. Tapi Bazar Ramadan yang paling popular kat Kampung Baru ni ialah ni. Jalan Raja Alang. Tunggu apa lagi? Jom. Masuk je kita dah nampak ramai orang beratur kat sini ni. Siti Mar Bukhari Biryani special ni. Mungkin sedap kot. Oi, awal-awal lagi dah ramai orang bang Bang, sebungkus ni berapa bang? Sebungkus kalau daging dengan ayam RM7. RM7. Kambing 9. Okey. Terima kasih bang. Kepada anda yang nak berbuka puasa yang ringkas, yang tak nak leceh-leceh sangat, ni ada roti john. Kita ada banyak dekat sini. Roti john daging, roti john ayam. Ni first time saya dengar roti john tuna. Memang first time. Kebab yang kalau korang tengok semua dia ada daging daripada atas potong. Ni kebab apa bang macam ni bang? Kebab bawang. Oh, dia bukan ada yang daging daripada atas tu. Ni lain daripada lain. Ni kebab apa orang panggil bang? Kebabum. Aku pula jawab. Bagus. Ni banyak air ni. Ni air apa ni? Asam boy limau. Oh, biasa kalau kita tengok asam boy je, ni asam boy campur limau pula. Ni air hijau ni? Lebihkan susu tu biasa lah kan. Pasal saya tengok special ni, pasal tu saya beli. Kalau anda tak beli memang rugi lah. Sepanjang jalan ni, ni baru saya beli air limau asam boy. Asam boy limau lebih kurang lah. Sebab saya tengok ada special sikit, tu saya beli tu. Kita nak hasil lepas ni nanti. Nampak ni. Ayam golek satu RM18, setengah RM10. Dekat sini yang paling special apa? Memang ayam golek lah special. Dekat Kampung Baru ni. Oh, banyak. Apa yang paling special lagi sebelum selain daripada ayam golek? Ayam golek paling special. Ni tengah beratur ni yang nak beli ayam golek lah ni. Tak tahu lah, saya tanya dia orang. Kak, Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Akak memang biasa beli kat sini ke kak? Semalam dah start beli dah? Semalam bawah ini start Bawah malam. ini. Tak sempat terlalu ramai orang. Akak daripada mana? Daripada Sentol. Sentol. Memang selalu datang tahun-tahun ni dekat Kampung Baru lah. Kampung Baru. Salah satunya yang akak nak beli, ni lah ayam pecik. Ni tengah tunggu. Semalam dah tak sempat dengan petang dah buka puasa. Atau hari ni datang awal sikit lah. Dekat Kampung Baru ni memang inilah special lah. Ya, selalu saya beli setiap bulan puasa ni saya beli. Okey, dekat Kampung Baru ni kalau anda datang, inilah salah satunya yang special. Ayam golek satu RM18, setengah. Dia nampak tu. Itu yang paling special tu. Itu pasal ramai orang berkumpul kat sini. Dan cara promosi dia pun lain daripada yang lain. Nampak? Dah macam wrestling lah. Nombor 6. Selain daripada kuih muih juada-juada yang popular kat sini, sop meletup pun lebih kurang juga. Kalau tengok dia punya apa tu, periuk tu, sebesar-besarnya periuk. Jom tengok. Siapa yang nak cuba sop meletup, bolehlah datang ke Kampung Baru. Sebab ini je satu ada sop meletup, lain tak ada. Power ni terbaik. Jom. Selamat berniaga bang. Setiap tahun Bazar Ramadan Kampung Baru ni memang menjadi tumpuan. Kalau tak percaya, cuba tengok ni. Jom. Tinggal tu je kambing dia. Oh, selalunya pukul 3 petang, abang ni dah siap panggang dah. Jadi kita datang lambat tu yang tinggal yang sepihan-sepihan je lah.
Itulah pasal aku datang pukul 3 petang. Saya datang pukul 3 petang. Ada lagi. Tapi bila dah datang pukul 5, pukul 6 macam ni dah habis dah. Jadi siapa yang nak datang ke kedai apa? Catering Daun Hijau. Bolehlah dapatkan daging panggang. Apa? Kambing panggang special. Baik punya. Apalah nasi aku ni. Inilah dia salah satu gerai yang paling popular dekat Raja Alang ni. Kampung Baru. Pulut durian. Pulut durian Raja Alang. Pulut durian ni durian ni datang daripada mana kak? Daripada Siam. Daripada Siam. Satu bungkus tu satu set dengan dia punya pulut semua berapa? RM4. RM4. Murah je lah. One set RM4. Sedap tak kak? Sedap ni. InsyaAllah sedap. Ini dah berapa lama dah akak berniaga dekat? Dah 8 tahun dah. Maknanya kalau tak sedap memang tipu lah. Orang kata pulut durian sini sedap. Dapat ayam memadu bang. RM1 je. RM1 je? RM1 je. Kepak ayam bermadu boleh juga kalau nak try kan. Nampak memang sedap tengok tu. Belekit-lekit ni Yang panas pun dia orang on the spot terus daripada sana sini bang Betul. Nasi ambang mana ni? Ni nasi ambang yang makan dalam dulang tu dia ada dua satu ikan, satu ayam. Boleh ayam masak kicap, ayam masak merah. Ayam masak merah ada, ayam masak kicap ada, ikan ada. Jadi nasi ambang ni anda boleh pilih lah mana-mana yang anda nak. Kalau tak makan ayam boleh ambil ikan, kan? Memang biasa datang kat Kampung Baru ni beli? Biasa. Dah berapa lama dah? 5 tahun juga. 5 tahun. Apa yang special dekat Bazar Ramadan Kampung Baru ni? Bagi saya bubur lambuk. Bubur lambuk? Bubur lambuk ambil kat sana lah. Ni baru tadi beli kat sini juga. Beli kat sini juga? Dah habis dah? Beli kat sini. Maknanya nak beratur panjang. Betul. Lu tak mampu lah. Tapi kat sini selain daripada bubur lambuk, ayam pecik ke apa ke? Sate ada juga. Kadang kuih muih itu yang banyak. Tak tahu nak pilih mana satu. Sebenarnya orang kata bila jalan macam ni ramai-ramai pun best juga kan? Best juga. Betul. Tak apa, selamat berbuka ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau anda tak sempat nak ambil bubur lambuk Kampung Baru tu dekat Masjid Jamek tu, beratur panjang dekat sini pun ada. Tapi kena bayar lah RM2. Tu jom. Tempoyak. Kalau datang ke bazar ni, kita pun ada jual tempoyak. RM10 bang satu ni. Boleh tahan bang. Macam-macam ada bang Kalau makan tak ada tempoyak tak jadi tau. Cik bang, selamat berniaga bang. Ni apa ikan bakar Abang Misai. Mana Abang Misai? Ni. Ni Abang Misai dia. Special ke bang? Biasa. Seko berapa bang? Seko dia tak mahal, ada RM6, RM5. Dia ada dengan rempah-rempah ada kuah-kuah ada sekali lah. Kita perlukan ayam asam dia sediakan sekali dengan ayam asam macam biasalah kan. Tapi yang special ni Abang Misai lah. Abang Misai ni dia. Kalau anda datang kat sini, kalau tak cuba gulai kawah Kampung Baru ni memang tak special lah. Awak tengok ni dalam ni macam-macam ada. Orang panggil gulai kawah apa bang? Gulai kawah daging bang. Marvelous bang. Gulai kawah marvelous punya. Tengok ni. Marvelous bang. Memang sedap lah. Daging memang empuk ni. Kalau tengok daripada orang ramai beratur kat sini, memang Murtabak Din ni glamour lah dekat Kampung Baru. Betul tak bang? Glamour tak glamour ni? Kalau betul dapat satu, makan beli satu, free satu lah. Tengok akak tu dah marah lah. Patutlah ramai orang Murtabak Din ni pasal murah. Satu RM1.80 je. Mana nak dapat? Tempat lain RM2.50. Sedap lah tu. Terima kasih kak. Kalau banyak-banyak murtabak, macam murtabak, cari Murtabak Din dulu. Selain daripada harga dia yang murah, apa lagi yang special bang? Biasalah sedap lah makan. Sedap, daging dia empuk. Ya betul. Tebal. Selamat buka bang. Selamat beratur. Ramai tu orang beli. Tapi saya dah dapat satu. Jom cabut. Nampak ni dekat Kampung Baru ni selain daripada ada juara-juara makan ni, belon pun ada, Ultraman, Spiderman, Batman semua. Banyak tu nampak tu. Kalau satu RM5, kalau 100 tak sejuta. Pasal saya suka minum air lai cikang, saya nak abang ni
Buat untuk saya air lychee kang special bang. Buat special satu. Special Oh. Hari ini adalah hari bahagia saya pasal saya dapat minum air lychee kang. Best lah special hilang. Siapa yang tak nak makan nasi biryani, nasi gam apa semua tu, kita ada laksa Kedah. Harga dia special RM3.50. Tengok tu. Banyak tu, ramai orang beratur ni. Bang, sedap bang, sedap Sedap. Laksa Kedah RM3.50 satu paket. Oi, sedap dia ambil nampak tu. Setelah pusing-pusing dekat Bazar Ramadan ni, akhirnya Bazar Ramadan dekat ni. Gerai Roti John Tuna, Roti John daging, Roti John ayam ni dah tempat saya bersinggah untuk yang terakhir. Dan saya nak beli Roti John daging. Bang, saya nak yang besar bang Lebih-lebih sikit kuah-kuah dia apa tu. Okey, saya pun dah beli dah apa yang saya nak beli. Dan kepada anda yang di rumah tu, jangan lupa datang ke Bazar Ramadan Raja Alang ni pasal memang banyak juadah-juadah yang ada kat sini. Yang pelik-pelik, yang popular, macam-macam ada. Dan masa pun dah nak berbuka dah ni. Ini je lah yang dapat saya beli. Ini pun dah cukup dah ni. Apa lagi? Jom.